Selamat malam semua. Kami dari kumpulan 3 akan melakonkan isu penipuan dalam talian dan lakonan kami ini bertajuk Perangkap Wang Muda. Babak 1, Masalah Kewangan. Ali merupakan mahasiswa yang sedang menghadapi masalah kewangan. Dia mencari cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Aduh, macam mana ni? Macam mana aku nak share pendapatan? Takkan aku nak main mesin? Babak 2, Iklan Menarik. Wah, senangnya kalau buat duit begini. Satu hari saja dapat 500. Kalau 3 hari, 1,500. Tanpa berfikir panjang, Ali mula tertarik dengan tawaran tersebut. Babak 3, Menghubungi Skamer. Ali menghantar mesej kepada skamer untuk memohon kerja yang telah tertulis pada iklan. Hello, Assalamualaikum. Salah? Ini Encik Ali ke? Ya, saya lah Ali. Saya Encik Badrul daripada cawangan Haikal. Boleh saya tahu Encik ada isi borang minta kerja ke? Ada yang sehari 500 kan? Betul. Saya ada berita baik. Untuk Puan Menteri, Encik telah terpilih untuk bekerja di cawangan kami. Wah, terima kasih. Pukul berapa? Boleh tak kita bincang di kafe dalam pukul 2 Pukul 2. Okey, boleh pukul 2. Ya, apa? Di kafe, mereka pun berjumpa seperti yang dijanjikan sambil berjabat tangan. Cik Badrul Ni siapa Cik Badrul? Ini adalah salah seorang legend kami yang berjaya mendapat LTV. Wah, 3,000? Serius lah? Sorry, saya sakit. Saya sakit duit. Saya sebenarnya lama dah kerja dengan Cik Badrul ni. Sebab seminggu saya boleh dapat dalam 3,000 batang. 3? Yang itu. Sabar dia. 3,000 je. Saya anxiety tiba-tiba 3. Banyak. Oh banyak. Jadi macam mana? Macam mana? Jadi saya akan teruskanlah dengan pekerjaan ni. Bila saya boleh mula pekerjaan ni? Baik, nanti saya akan contact Encik sekali untuk kemas sini balik. Okey, boleh. Saya terima. Okey. Terima kasih Cik Badrul. Terima kasih banyak selamat saya. Terima kasih. Cik 3,000. Terima kasih banyak. Ali mula percaya selepas mendengar pengalaman Encik Badrul. Babak 4, Hakim berjumpa dengan Ali untuk melepak di rumah Ali. Lalu, Ali bercerita tentang tawaran kerja yang dipohon olehnya beberapa hari lepas. Hakim. Lama tak jumpa. Ya, Ali, betul ke? Makin sihat. Macam mana? Ini makan banyak. Oh, kita duduk dulu. Ingatkan makin belajar, makin boleh orang cakap boleh pun. Takkanlah tak belajar dah ayah Isam ni. Itu lah pasal buat macam mana kan? Hakim, aku nak cerita something dengan kau ni. Okey, cerita. Apa dia? Cakap. Ni ramai yang Ramai orang ni. Betul tak? Asal cerita. Apa cakap itu? Hakim, aku kan baru dapat tawaran kerja. Sehari boleh collect RM500. Kata apa Ali? Betul, nama dia Cik Badrul. Dia siap bawa ejen dia lagi. Ejen dia cakap seminggu dia berjaya RM3,000. Tapi sahih ke kerjaan kau buat tu Ali? Aku takut orang tipu dia Ali. Sahih. Kau jangan main Ali. Nanti Sekarang ni dunia dah 2026 bukan 2020. Sahih. 2020 pun dah ada sikit. Sabar Hakim, sahih. Dia bawa ejen dia lah RM3,000. Nanti aku akan buktikan kau. Minggu depan.
Okey, tak apa dia. Kali ni macam ni lah. Aku try dulu lah. Okey. Aku percaya. Tapi kalau kau kena, aku gelak lah. Okey, kita jumpa minggu depan ya. Okey. Ali balik ke kolejnya. Dia duduk termenung dengan wajahnya yang kelihatan sangat gelisah. Tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Hello, Assalamualaikum Cik Badrul. Ya, saya Cik Ali. Cik Badrul tu orang lain. Saya Cik Ali. Dia nama. Cik Ali, Cik Ali. Ah, ya, saya Cik Ali tu. Okey. Saya ada sikit permintaan. Jadi Cik Ali diminta untuk transfer jumlah sebanyak RM500 untuk Cik dapatkan RM3,000 tersebut. 500. Itu jumlah besar. Dah lah aku tak ada duit. Dia suruh aku transfer lagi 500. Macam mana aku nak korek duit ni? Tapi Cik Ali jangan risau. Peluangnya adalah sangat sihat. Macam sebelum ni saya dah bawa Cik Firdaus untuk bertemu Cik Ali. Seperti yang Cik Ali boleh nampak, Cik Firdaus pun telah dapat RM3,000 secara mudah. Awak pasti ni. Saya pasti saya Cik Ali. Awak boleh bagi jaminan saya dapat RM3,000. Saya jamin Cik Ali, RM3,000. Okey, baiklah. Saya akan transfer 5 itu kepada Encik Badrul nanti. Okey, Cik Ali. Telefon dimatikan. Ali kemudian membuka aplikasi bank dan terus mentransfer wang kepada Encik Badrul tanpa berfikir panjang. Tanpa membuat semakan, Ali memindahkan wang. Saat itu, dia tidak sedar bahawa langkah kecil ini membuka kepada pintu penipuan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, skamer menelpon Ali. Yo, Assalamualaikum Cik Ali. Hello, Waalaikumsalam. Saya ada berita baik Cik Ali. Apa tu? Daripada minggu lepas lagi saya dengar berita baik ni. Tak baik-baik pun untuk saya ni. Assalamualaikum. Tanya Encik telah mendapat wang tunai sebanyak RM3,000. RM3,000. Tak sampai seminggu dah dapat RM3,000. Okey Cik, Cik jangan risau. Tetapi kami masih memerlukan sebanyak RM1,000 lagi untuk reactivate account. Dan wang yang RM3,000 tersebut akan masuk secara serta-merta kepada akaun Cik Ali. Wah. Jadi maknanya saya kena transfer lagi RM1,000 lah ni untuk dapat lagi RM3,000. Baik Cik. Okey, saya transfer sekejap. Okey. Ali terus membuka aplikasi bank dan mentransfer RM1,000. Selepas membuat pembayaran, Ali cuba menelpon skamer tersebut kembali namun tidak dijawab. Hello? Hello? Kenapa kat sini nombor yang anda tidak dapat dihubungi? Hello? Lemak, adakah aku kena scam lagi? RM1,000 aku. RM500. RM3,000. Mana duit aku pergi? Takkan habis kena scam lagi? Lemak. Aduh. Aduh. Ali sangat menyesal. Babak 6 di pondok. Keesokan harinya, Aina dan Lia melihat Ali duduk seorang diri di pondok. Hakim. Kalau saya baru kehilangan duit kena scam. RM1,500. Dengan siapa? Dengan Encik Badrul. Encik Badrul? Siapa tu? Yang ejen yang dia nak bagi saya RM3,000 tu. Apa? Mana ada pekerjaan yang menguntungkan sebanyak itu dalam masa seminggu ni? Kau gila ke? Tak ada kan? Jadi aku kena scam lah ni. Apa tindakan kita nak kena buat? Jadi kita kena pergi ke dekat bank untuk selesaikan masalah kau ni, Ali. Okey, jom. Jom. Babak 7, mereka bertiga kemudian bergegas untuk pergi ke cawangan bank berdekatan.
saya report ke polis lah. Polis. Kalau macam tu, jomlah kita ke balai sekarang. Jom lagi, jom. Babak 8, Balai Polis. Salam cik. Saya nak buat report. Saya baru kena tipu. Tipu dari talian. Saya kehilangan 1,500 cik. Dengar je. Cik senang betul kena lipat ni. Cik ada tak simpan bahan-bahan bukti? Ada cik. Pilih bahan-bahan bukti dia cik. Cik jangan risau. Nanti saya cik tenang Nanti apa-apa Tak boleh tenang dah cik. Tak boleh tenang. Cik relax Nanti saya bilang sampai 3 saya tangkap orang. Saya yang bilang dia 3. Cik, terima kasih cik. Nanti apa-apa cik hubungi saya balik ya. Beberapa hari kemudian, polis pun menjumpai dan menahan Encik Badro dan Encik Firdaus. Cik jangan dia. Saya polis. Saya telah ditahan atas lelaki buat skema. Mana dia cik? Mana dia? Aduh, bohong lah. Dia salah orang ni. Angkat. Encik Badro dan Encik Firdaus pun telah ditangkap. Babak 9, ceramah kesedaran. Di sekolah, pensyarah pun memberi ceramah kepada pelajar di dalam kelas tentang penipuan wang. Jangan percaya tawaran mencuri lumayan. Anda semua perlu berfikir dahulu sebelum melakukan apa-apa transaksi dalam talian. Ada siapa di sini yang pernah ada pengalaman pernah ditipu? Kawan saya ni. Ali namanya. Ali, ke depan dengan ceritakan pengalaman kamu di sini. Orang tolong. Assalamualaikum semua. Saya baru-baru ni baru kena scam 1,500. 1,500. Kena scam 1,500 makan talian, makan iklan atas talian. Jadi sini saya nak nasihat kepada kawan-kawan saya supaya walaupun kita tiada duit, jangan percaya mudah dengan iklan-iklan yang berada di talian. Sebab tu orang cakap aku fikir dulu sebelum tindak. Betul, kesedaran yang penting utama melawan penipuan. Daripada pengalaman pahit itu, Ali belajar bahawa sikap berhati-hati dan pemikiran kritis sangat penting dalam dunia digital. Sebelum mengakhiri lakonan kami ini, saya ingin mengingatkan semua agar sentiasa berhati-hati dengan skamer. Jangan mudah percaya kepada mesej, panggilan atau tawaran yang terlalu menarik. Sentiasa semak kesahihan maklumat. Jangan berkongsi maklumat pribadi atau kod OTP dengan sesiapa dan dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan sebelum membuat sebarang transaksi. Ingat, lebih baik berwaspada daripada menyesal kemudian. Bersama-sama kita menjadi pengguna yang bijak dan tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.